DB box cuba anda tengok dia pakai kabel apa dalam tu. Aluminium. Pakai kabel aluminium dengan bogel macam tu ya tuan-tuan. Saya pun dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Okey ni atas. Nazak ni rumah ni. DB rumah ni nazak. Facebook MD. Yeah, baby, you can see me in the cop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, untuk hari ini bukan upgrade DB. Saya di Kota Baru, Bandar Kota Baru. Okay, kalau anda tengok daripada luar, pemandangan daripada luar. Sini weh. Okey, inilah Bandar Kota Baru tuan-tuan. Syok pemandangan ni. Macam tengok apa ni? Macam orang duduk KLCC lah. Ada tempat tinggi, boleh tengok. Jadi saya buat kerja tu senang. Relax, buat kerja. Okey, hari ni saya datang untuk pasang lampu. Tebuk point down light. Lepas tu pasang untuk box partition. Okey, partition box saya pasang. Dia tak susah pun. Tak susah pun nak pasang benda ni. Untuk owner yang nak DIY pun tak ada masalah, boleh je. Tak semestinya kena pakai mesin macam saya pakai tu, tak. Pakai apa ni, pakai alat yang tajam, pisau ke. Janji ukuran dia tu betul. Ukuran tu sama dengan dia punya base lah. Tak susah pun tuan-tuan. Sebelum ni saya pernah juga tengok dalam YouTube, cari dalam YouTube macam mana nak pasang base untuk partition. Tak ada tuan-tuan. Saya cari tak ada orang buat. Jadi video saya ni saya buat lah bagi untuk owner. Jadi ni orang panggil block. Saya panggil block. Block partition, box partition, base partition pun boleh juga ikut lah. Okey, bila nak potong dia tu, potong jangan ikut ukuran ni. Kena ikut ukuran dalam ni. Okey, ukuran dalam tu ada yang single. Okey. Okey, ikut ukuran ni. Ukuran dalam ni lah. Okey, anda letak macam ni, letak dekat weh. Okey, letak, lepas tu garis. Garis ikut ukuran ni. Masa nak pasang, kan dia ada klik, benda ni dia ada klik dia ni. Klik ni akan ketatkan dia punya blok ni ataupun base. Anda buka macam ni. Dia asal kalau pergi beli dekat kedai macam ni asal dia. Cara nak buka dia, tekan. Yang ni tekan. Tekan, bawa keluar lah. Nanti nak masuk dalam partition ni, masukkan balik benda ni. Tekan. Jadi benda ni dia akan jadi ketat lah bila kita masukkan skru. Skru tu akan tarik partition. Akan tarik untuk ketatkan daripada partition. Okay, itu je lah. Saya nak pasang idea mana? Saya dah lupa tuan-tuan. Tak ada dalam YouTube. Jadi YouTube saya ni berkesempatan saya buat dah video ni. Untuk apa ni? Saya buat di klinik.
Jadi untuk pengguna owner yang nak DIY sendiri bolehlah pasang. Tarik kabel, tahu jarak daripada dinding dengan partition jauh mana, tariklah kabel. Okey, yang ni saya nak pasang downlight. Downlight ni 4 inci kecil ya. 3 inci. Okey, yang ni 3 inci. Ini downlight, orang panggil downlight pengantin baru. Dia kecil ya saiz dia. Cuma ada masalah pada wiring lah. Wiring ni wiring lama. Macam mana saya nak detect wiring ni wiring lama, tuan-tuan? Okey, anda tengok sini dia ada 3 lembar. Sini. Okey, wiring asal ni wiring asal. Dia ada 3 lembar. Maksudnya untuk 3 lembar ni tak boleh nak buat pendawaian dalam rumah dah. Dah memang diharamkan lah buat. Tengok bila dia patah dia tinggal 2, lepas tu tinggal 1. Dia kena pakai yang 7. 7 sirim kabel, 7 lembar ataupun 7 core. Kalau yang 3 core ni memang dah tak boleh pakai lah. Majoriti untuk area rumah ni 3 core lah. Kalau yang merah tu penambahan. Ada yang saya buat penambahan untuk rumah ni. Lepas tu untuk DB. Okey, ni DB box dia. DB box cuba anda tengok dia pakai kabel apa dalam tu. Aluminium. Pakai kabel aluminium dengan bogel macam tu ya tuan-tuan. Saya pun dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Okey, ni atas. Nazak ni, rumah ni. DB rumah ni nazak. Pakai C63, 63. Tak sesuai lah. Sebab untuk rumah apartment. Apartment apa dia? Ada jenis apartment ni. Tak perlu bawa sampai 63. Cukup untuk 32 je. 32. Okey, yang ni dia pakai MCB C32. Yang ni 32. Yang ni 32. Tak perlu pun 32 ni sebenarnya. Untuk MCB paling maksima 20 ke. Melainkan ada peralatan yang memerlukan MCB C32. Jadi yang ni nazak. Nazak sangat-sangat lah. Saya pun dah tunjuk pada owner. Nantilah owner dia tengok balik macam mana. Tengoklah tuan-tuan nazak. Yang saya heran macam mana boleh lulus. Kabel aluminium macam mana boleh lulus untuk buat apartment ni. Saya tak tahulah BQ keluar boleh lulus. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa tak lah. Cuma lulus. Dunia hari ini ni lulus. Tak kira lah salah ke tak salah ke, lulus. Yang salah boleh lulus. Yang tak salah susah nak dapat. Kabel untuk neutral dah berkarat, ada yang cair. Ni ada api. Tak apalah. Cuma untuk rumah anda pengguna, hati-hati memilih electrician. Jangan kerana nak cari yang bajet akan overcost. Itu ialah. Jangan nak cari yang bajet ke depan hari overcost. Benda dalam dinding, kita tak tahu benda dalam dinding. Bila macam ni saya nak tukar macam mana saya tak tahu. Sebab ni apartment. Apartment ni untuk buat maintenance apa-apa dia mesti ada surat. Saya kena hantar. Lepas tu jalan waktu kerja 9, 6. Jumaat Sabtu tak boleh buat, hari Minggu. Banyak prosedur dia lah. Kalau saya tanya owner ni prosedur untuk apartment dia banyak. Jadi yang ni tak apa dulu, abaikanlah. Saya nak pasang untuk yang saya dulu. Nanti kita akan test semua sekali. Sebab lampu saya yang pasang. Kalau anda tengok kabel merah tu saya yang tambah. Jadi itulah untuk progres hari ni. Beres. Okey, saya dah siap pasang untuk soket plug.
Lepas tu tebuk point downlight. Point downlight ni kecil 6 kaki ber. 5 inci, 3 inci. 3 inci ni besar ni. Kecil Dia ada 17 point. 17 point untuk tandas saya tak buat. Yang saya buat untuk kawasan ni dapur dengan luar. Itu je yang saya buat. Lepas tu soket plug. Soket plugnya asal okey ni yang asal dia ni. Yang ni okey lah, yang ni okey lagi. Semen boleh pakai gini. Cuma saya tukar. Yang rosak yang ni. Ini rosak, yang ni sembuh ni. Rosak. Jadi saya tukar semua sekali. Dua soket plug, dua. Lepas tu last sekali sini. Okay, kita test sini dulu lah. Okay, apa jelas Okay, sebelah ni. Okay. Mana? Okay. 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 Lepas tu yang ni. Okay. 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 Last sekali. Okay. Semua hidup. Okay, untuk aircon dia ni. Nampak lampu dia Okay. Hidup aircon. Okay, lampu tu. Okay. Off. On. Jadi settle lah hari ni. Untuk pasang lampu, owner sendiri yang pasang. Cuma dia minta saya tebuk dengan letak letak connector. Okay, satu lagi untuk wiring asal dalam ni saya tak usik apa-apa pun tuan-tuan. Ni apartment, nak buat kerja dalam apartment ni anda fahamlah macam mana. Untuk wiring asal memang saya tak usik, cuma penambahan. Okay, penambahan ni lampu je lah. Kalau yang anda tengok kabel yang warna merah ni, itu yang penambahan. Kalau yang kabel putih, okay, itu yang asal. Jadi kabel dia ni, kalau yang 1.5 ataupun pendawaian lampu, dia pakai kabel lama lah, kabel 1mm. Kabel 3 core ataupun 3 lembar. Untuk kabel 3 lembar dah memang tak boleh pakai. Memang ST dia buat keluar dah buat keluar arahan, memang tak boleh pakai lah untuk 3 core, untuk buat apa-apa pendawaian lah. Kalau anda setakat nak buat rumah anda sendiri, nak DIY, itu hal lain. Tapi kalau untuk rumah customer, rumah pengguna, senang wiring lah, tak boleh. Kalau pandai-pandai sendiri, itu hal lain. Jadi untuk soket plug pun sama juga. Ada yang saya tambah. Ada juga yang direct wiring saya buat yang ni. Okay, kabel ni saya letak luar dulu sementara. Ni yang direct saya buat dah. Saya tak looping ikut dan saya tengok apa yang owner nak guna pakai. Kalau banyak sangat soket plug, nak guna peralatan yang tinggi, saya nasihat buat yang lain lah. Kalau setakat daripada yang asal ada 2 plug, nak tambah lagi 1 soket plug, guna peralatan yang tak tinggi, saya boleh lagi tambah. Walaupun sebenarnya 1 MCB C16 ni saya buat 2. Jadi
tambah 3 untuk cas telefon, nak apa ni, nak buat pasang laptop, tak ada masalah yang tu. Bagi saya okey lah. Tapi kalau ikut sebenar, C16 ni hanya satu soket plug dan C20 untuk 2 soket plug. Itu je sebenar. Cuma untuk benda-benda yang ringan, setakat ni tak ada masalah lah. Settle lah yang ni. Pemasangan owner, okey, luar tadi. Okey, untuk luar saya tebuk dah. Okay, ni luar. Okay, cuma DB ni saya akan datang upgrade lain hari lah. Bukan besok. Owner pun dah setuju nak upgrade. Memang kena upgrade pun tuan-tuan, teruk sangat ni. DB ni dah teruk ni macam ni. Kalau ada lagi pengguna yang apa ni, yang boleh duduk dengan keadaan DB macam ni, itu saya tak tahulah. Sebab DB dia ni dah memang wajib tukar lah. Tak ada nak sunat makruh. Jadi settle lah tuan-tuan. InsyaAllah kita akan upgrade untuk DB dia ni single phase. Saya akan betulkan balik. Yang lain tak ada apalah. Untuk progress hari ni, insyaAllah next video saya akan upload lah. Cuma ada sedikit nasihat daripada saya benda ni. Anda tengok lah ni. Kabel water heater. Water heater dia pakai 2.5 mm. Untuk water heater dia kena pakai 4 mm tu wajib. Daripada buku domestik 2008 sehingga sekarang, mesti kena pakai 4 mm minima kabel dengan menggunakan RCCB ataupun RCBO berkepekaan 10 MA. Okey, yang ni dah memang tentu salah lah. Memang tak betul. Okey, yang kedua, kalau seandainya anda nak buka water heater, janganlah tinggal macam ni tuan-tuan. Tape lah. Potong cooper dia ni, tape. Sebab MCB saya dah buka semua sekali. MCB ni dah semestinya memang dah on lah. Jadi jangan buat macam ni. Sebab dalam ni basah. Anda main dalam bilik air, takut benda terlepas pandang. Benda nak jadi ni memang mudah. Jangan buat macam ni. Benda macam ni dipanggil cuai. Jadi lepas ni tip lah. Saya pun tak tahu owner ke yang buat ataupun orang yang pasang pipe ke, saya tak pastilah. Cuma nasihat saya kepada anda di luar lah. Okay, jadi itulah sedikit perkongsian saya. Saya pun nak balik. Hari ni kerja dapat balik awal. Betul tak? Okay, jadi saya Zahran Jering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.